Okay guys, so ni lah bunyi dia. Okay, hello, assalamualaikum guys. So hari ni korang bersama Kai Motor Bangi. Okay, so kat depan Kai ni ada QJ Motor SRK 600 RC daripada QJ Motor. Okay, so apa yang menarik tentang motor ni? Jom Kai tunjuk. Okay guys, so apa yang Kai suka tentang motor ni? First, dia punya cc 600cc. Lepas tu dia punya tangki minyak 15 liter. Lepas tu yang ni dia pakai 4 silinder. Okay, kalau tengok bawah, nampak ke? Dia pakai 4 silinder. Motor ni 81.6 horsepower. Okey, lepas tu brake depan dia pakai Brembo 2 disc, double disc, kiri dan kanan. Depan dan belakang dua-dua Brembo. Okey, kalau dapat tengok sini brake Brembo juga dekat belakang. Lepas tu suspension belakang dia boleh adjustable. Okey, lepas tu dia datang dengan winglet yang aerodynamic. Kalau tengok dekat sini winglet dia aerodynamic. Okey, lepas tu lampu depan LED dia memang garang lah. Okey, ada projector 2. Lepas tu dekat atas ni dia ada LED. Okay, so design dia memang jahat guys. Okay, yang ni yang di tepi Brembo. Okay, sama juga kiri dan kanan, ABS depan dan belakang. Dia punya Brembo, okay, full system daripada atas sampai ke bawah guys. Kalau kalian tengok dia daripada atas sampai ke bawah dia pakai Brembo. Okay, kalau nampak kat sini pun brake lever dia pun dia pakai Brembo. Memang nice guys. Okay, dengan design, lepas tu sebelah ni dia ada emblem QJ Motor. Belakang dia ada tulis SRK 600 RC. Dia punya suspension depan pun dia pakai upside down fork. Okay, memang nice lah dia punya design. Tangki minyak dia tadi 15 liter. Okay, lagi satu dia pakai push start button. Okay, tekan sini. Okay, lepas tu dia dah menyala. So infotainment dia macam ni lah. Okay, so dia pakai push start button. Alright, lepas tu kat sini dekat infotainment dia ni boleh tengok dia punya temperature, dia punya minyak. Lepas tu sini dia punya berapa kelajuan kita. Lepas tu dengan RPM, gear berapa. Lepas tu dengan ada jam. Okey, lepas tu ABS, minyak dengan check light yang lain lah. Okey, yang ni sebab kan tak start lagi, so dia akan menyala check light lah. Alright. Okay guys, so jom Kai belanja bunyi sikit SRK 600 RC ni. Okay. Okay guys, so ni lah bunyi dia. Okay guys, so kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, comment and share video ni. Dan jangan lupa follow Kai punya IG, TikTok, Facebook and subscribe Kai punya YouTube. Okay, so itu saja pada Kai. Thank you for watching.